Seekor bear. Okey, sekarang ni kita berada di Senyumia. M Senyumia di Sepang. Okey, nombor rumah 47. Okey, dekat sini kita akan ada awning satu. Okey, awning kita akan pasang metal deck dekat sini. Okey. Lepas tu akan ada PVC ceiling lah di bahagian depan ni, awning ni. Okey, yang kita buat 20 kali 13 dengan harga 10,000 saja, okay? Okey, so yang ni next kita akan pasang. Okey, let's jom. Di dalam dia macam ni. Okey, dalam dia. Okay. So, kitchen cabinet akan jadi macam ni lah. Okey, ni kitchen cabinet menggunakan solid wood lah. Solid wood spray paint. Sekedar lah design dia. Okay. So island tabletop ni ada bentuk ais di bahagian sana. Open pun sama, ada bentuk ais di bahagian atas. Lepas tu ni karkas dia. Karkas kita menggunakan 100% block board lah. Okay. Semua kategori kita ada. Tak payah nak cakap lah. Dia untuk material ni dia ada baik dia, ada buruk dia, ada kelebihan masing-masing. Macam manusia kan. Tak payah nak banding-bandingkan. Okey, macam robot dia bukan kalis air, tahan air. Okey. Milamin tak tahan air, kalis anak-anak. Macam aluminium. Okey. Dia punya apa ni? Kalis air tapi bukan kalis berat. Yang paling padat adalah milamin. Dia banyak kekurangan, banyak kelebihan masing-masing. Macam kita semua di atas dunia menasabah diri. Okey. So ada satu tempat tadi kita nantilah kita cerita yang tu, kita cerita. Okey. So yang ni ada pemasangan sebelah sini. Okey, pipe kita dah buat. Dekat sini pipe dah buat. Pipe masuk dan pipe buang kita dah buat dekat sini. Okey, lagi satu ni tengok kita belanja ceiling. Kita buat ceiling di bahagian atas ni. Okey, ceiling bahagian sini. So aircon akan ada bahagian sini lah. So kita akan tutup ni. So aircon di bahagian belakang tadi. Okey. Untuk pengetahuan orang di Malaysia, okey. Semua penduduk Malaysia, kita offer kau-kau untuk booking dengan Bos Arcade. Tak kisah area mana, harga berbaloi, installment tiada interest, tak ada berkenaan dengan credit card apa semua. Direct to company kita, okay? So yang tengok video ni, like, comment, share. Okay, so kita proses pemasaran. Apapun janji jual.